Monyet, marilah makan dengan aku. Ada banyak lagi ni. Wah! Loh, oh. Tak apa. Aku makan ni je. Sikit je. Kenyang dah. Pisang dah habis. Monyet, benda tu boleh makan ke? Boleh? Itu jantung pisang. Pisang pun ada jantung? Itulah kau. Tahu makan je. Dari jantung pisang ni lah buah pisang keluar. Oh, iya ke? Kalau macam tu, baik tanam jantung pisang je kan? Terus dapat buah. Pandai kau kura-kura. Nak tunggu pokok pisang tumbuh, lama kan? Oh, kalau begitu, apa kata kita tanam semua jantung pisang ni? Terima kasih kura-kura. Kaulah sahabat sejati aku. Pergi dulu. Kau nak pergi mana tu? Aku nak tanam semua jantung pisang ni. Lepas ni, banyaklah pisang-pisang aku. Kita. Oh, kalau macam tu, aku pun nak tanam sekali. Tak apa. Kau tunggu je pokok pisang ni semua berbuah lagi. Tata. Tengok ni. Terima kasih, Monyet. Kaulah sahabat sejati. Jumpa lagi. Kalaulah dia berbuah. Kura-kura. Kenapa termenung ni? Oh, kancil. Aku tengah tunggu pokok pisang ni berbuah. Tapi lama lagi. Pokok ni baru je berbuah. Pokok ni semua dah pernah berbuah? Dah habis makan pun. Kura-kura. Pokok pisang mana boleh berbuah 2 kali? Betul ke kancil? Mana kau tahu? Takkanlah pokok-pokok lain semua berbuah banyak kali. Betul. Pokok pisang lepas berbuah, dia akan mati. Tapi monyet cakap lain. Monyet? Oh, tadi aku nampak monyet bawa jantung pisang. Banyak. Dia nak buat apa? Dia kata nak tanam semua jantung pisang tu kat tempat lain. Dia suruh aku tunggu sini. Kura-kura, aku rasa kau dah kena tipu. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Jantung pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Jantung pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali.
Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Gila aku dah buat nasi pagpapuhatan. Gila ini sa ilot nukut ngasih na sumusan ninyo. Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Kejap ya kancil. Ini terbaik. Kura-kura, jantung pisang kalau tanam pun bukan boleh berbuah. Buah pisang kan datang dari jantung. Tanam jantung, dapatlah pisang. Kan?
Mana kau belajar ni? Oh, bukan. Maknanya monyet. Padan muka. Pisang dah habis. Apa aku nak makan? Nampaknya terpaksalah aku cari makanan di tempat lain. Tak payah kura-kura. Lagi gajah, lagi. Tarik. 1, 2, tarik. Kuat lagi gajah. 1, tarik. Terima kasih gajah. Kaulah sahabat sejati aku. Iya. Sama-sama. Kancil, batang pisang ni pula nak buat apa? Batang pisang ni aku punya. Sedap.